Kenapa tu bang? Ada pegawai suruh daftar My Digital ID. Macam mana? Kau tahu? Oh, My Digital ID senang je tu bang. Senang je. Kat ujung jari je bang. Kau tak payah pergi mana-mana pejabat daftar. Tak payah ada bang. Tak payah. Okay, kau tunjuk kan? Mula bang muat turun aplikasi My Digital ID App Store ataupun Google Play. Install sampai siap dan boleh open pada aplikasi My Digital ID. Klik pada butang daftar online dan selepas itu masukkan alamat email kita pastikan alamat email tu masih lagi aktif, jangan tak aktif nanti tak sampai pula email yang anda dihantarnya. Okey, klik seterusnya. Tengok balik email, anda akan dapat nombor OTP dan isikan nombor tersebut isikan dengan tenang kalau tak jumpa juga email tu boleh tengok kat spam atau junk email. Ada 6 nombor dalam tu masukkan dalam kotak tu betul-betul dan kemudian masukkan maklumat diri nama dan juga nombor kad pengenalan pastikan nama yang ada dalam kad pengenalan, jangan nama samaran tak nombor ni tanpa ada sengkang hubung tu masukkan nombor saja daripada mula sampai habis kecuali yang ada lain Lepas tu nanti kena masukkan gambar kad pengenalan. Ini mencabar sikit, kena pastikan anda mengambil gambar kad pengenalan secara berhadapan bagi mengelakkan silap. Lepas tu ambil gambar muka kita pastikan ciri-ciri sebuah foto wajah anda menyerupai gambar pada kad pengenalan anda. Ini mencabar sikitlah kalau muka dah berubah. Pastikan anda berada di kawasan yang terang dan cerah supaya gambar tu lebih jelas dan dapat didetek. Pegang telefon dengan stabil dan pastikan posisi wajah berada di dalam bingkai masa ambil gambar tu Pastikan panjang minimum kata laluan anda adalah 8 aksara. Memang mencabar tapi boleh dibuat. Dan selepas itu pendaftaran pun berjaya dan sedia digunakan. Dah selesai daftar tu bang, bolehlah gunakan. Senang je punya. Ingatkan susah nak kena pergi pejabat-pejabat. Macam mana? Bermanfaat tak? Dah daftar My Digital ID? Daftar dia. Kalau tak nak daftar, itu suka hati anda lah. Saya Zulzal Aziz. Subscribe please.